Okey, video kali ni kita nak tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan gear knob yang ada pada Proton S70 ni. Okey, pertama sekali kita kena tahu dekat mana simbol PRND tu. Kalau korang tengok di bahagian kanan, di sini ada simbol parking, reverse, neutral dan drive. Okey. Sekarang kita tengok pula kepada gear knob. Untuk gear knob Proton S70, dia mudah saja. Kalau kita nak jalan ke hadapan, kita tarik 2 ke belakang. 1, 2. So, dia akan duduk dalam keadaan D1 drive. Okey, kalau kita nak reverse pula, kita tolak kepada 2 juga ke hadapan. Tolak 2 juga ke hadapan. 1, 2. So, ini adalah reverse. Dia akan tukar kepada reverse. Andai kata kalau kita nak neutral lah, macam mana nak letak neutral. Okey, tarik je sekali. So dia akan pindah kepada N. Okey, manakala untuk gear knob Proton S70 kali ni, dia ada juga function manual, which is kalau kata setengah kereta tu kita panggil shifter lah. Okey, cuma shifter kali ni dia guna di tangan, di gear knob di sini. Okey, macam mana cara nak pakai dia? Pertama sekali masuk gear D dulu. Satu. And then apabila korang nak tukar kepada manual, korang tolak je ke kiri. So tolak ke kiri, dia akan jadi M1, manual 1. Okay, gear 1. And then kalau nak tambah gear, tekan je M2, M3. Okay. So kalau nak normal balik, tarik je D1. Tarik je ke bawah, akan normal balik. Alright. So inilah fungsi Proton S70. So anda kata kalau nak parking dah sampai rumah, tekan je P ni. Dia auto handbrake semua, nampak? Dia auto handbrake semua. So mungkin ramai tak tahu. Tolong kita share banyak-banyak video ni. Bye bye.